Wahai Allah, kalaulah semua kesusahan yang aku hadap ni, orang buang aku, orang hina aku, orang cerca aku, orang baling batu dan kayu, sehingga membuatkan dua tapak kaki Nabi ketika itu, Nabi pakai selipar, Nabi pakai capal. Kedua-dua capal Nabi itu dipenuhi dengan darah, ada lapisan darah. Wahai Tuhan, wahai Allah, kalaulah kesemua kesusahan yang aku hadap ini bukan kerana kemurkaan-Mu, maka aku tak kisah, wahai Allah. Susah yang aku dapat ni bukan sebab kamu murka, wahai Allah, tak apa, tak ada masalah. Miskin ke, susah ke, orang hina ke, tak ada pangkat ke, tak masyhur ke, bukan kerana kemurkaan Allah, fala ubali, wahai Allah, aku tak kisah. Aku redha dengan semua yang ditentukan. Tuan-tuan, ini prinsip dan pegangan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk saya dan kita semua pegang. Susahlah macam mana pun, selama mana Allah dan Rasul tak murka dengan kita, maka teruskanlah kehidupan dan perjuangan ini, tuan. Ini yang Nabi ajak.